Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Astaghfirullahaladzim. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction atau respon yang ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa singkat tentang satu statement yang dibuat oleh seorang ustaz dari Indonesia yang lebih dikenal sebagai Buya Ar-Razi Hashim. Beliau berkata, masuk kita ke dalam syurga Allah Ta'ala kelak setelah kiamat adalah dengan rahmat Allah, bukan kerana amal. Dan juga beliau berkata, masuknya kita di dalam syurga, bahkan seluruh umat-umat termasuk Nabi-Nabi terdahulu adalah dengan kebenaran ataupun dengan izin Nabi Muhammad SAW. Tanpa kebenaran ataupun izin daripada Nabi Muhammad, kita semua dan Nabi-Nabi terdahulu tidak boleh masuk syurga. Sebelum itu, kita dengar dulu apa yang beliau perkatakan melalui satu sedutan video yang saya dapat daripada laman maya. Surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu jeroannya Nabi Muhammad SAW. Batinnya Nabi Muhammad itu rahmatullah. Jadi ketika beliau mengatakan, tidaklah kamu masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Lalu orang bertanya, engkau begitu juga wahai baginda? Kata beliau, iya, kecuali Allah meleburkan aku dalam rahmatnya. Akulah sang rahmat itu. Jadi kalau diterjemah gimana? Tidaklah kamu masuk surga dengan amalmu. Kamu masuk surga semuanya dengan syafaatku. Karena nabi-nabi terdahulu nggak boleh memasukkan umatnya masuk surga kalau Nabi nggak izin. Hatta Nabi Adam nggak boleh masuk surga lagi kalau Nabi Muhammad SAW nggak izin. Baik, kita telah mendengar apa yang dikatakan oleh saudara Ar-Razi Hashim. Benarkah apa yang beliau perkatakan? Baik, untuk menjawab soalan ini, kita harus mengetahui bagaimanakah perjalanan manusia setelah dimatikan sehinggalah mereka dimasukkan ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Sebagaimana yang kita tahu, apabila kita dimatikan, kita berada di dalam kubur. Dinamakan alam kubur. Kemudian apabila Allah Taala telah memusnahkan alam ataupun berlaku kiamat, kita akan dibangkitkan daripada dalam kubur. Kita dihidupkan semula dengan jasad yang sedia ada, kemudian dimasukkan kembali roh. Ya, jadi jasad kita ini hidup kembali seperti sedia kala. Kemudian Allah Ta'ala menggiring semua makhluk daripada zaman Nabi Adam, bahkan sebelumnya, daripada manusia, haiwan, malaikat, jin, malah syaitan, dikumpulkan, digiring ke mahsyar. Iaitu satu padang yang luas, ibarat satu padang yang luas Allah Ta'ala sediakan untuk kita dihisap, untuk semua makhluk dihisap. Kerana apa? Kerana segala perbuatan kita, perbuatan makhluk di atas dunia akan diberikan pembalasan ataupun diberikan hisap untuk menunjukkan bahawa keadilan Allah. Ya. Ketika di padang mahsyar,
buku amalan kita, iaitu amalan kebaikan dan juga amalan kejahatan, akan dibuka. Kerana apa? Kerana pada masa kita hidup di dunia, segala amal perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicatat oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf. Maka buku ini akan dibuka dan akan disemak dengan terperinci. Baik, kita buka surah Al-Zilzal. Al-Zilzal dalam Quran. Itu firman Allah Ta'ala. Saya bacakan maksudnya. Boleh semak dalam Quran. Dan pada hari itu manusia keluar dari dalam kuburnya bercerai-berai supaya mereka melihat amal perbuatan mereka. Ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar darah akan dilihatnya. Akan dilihat. Akan disemak. Untuk apa? Untuk diberi pembalasan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan meskipun sebesar darah akan dilihatnya. Ya, kejahatan itu. Jadi dengan arti kata yang lain, di mahsyar, segala amal perbuatan kita akan dilihat, akan disemak, akan diperhalusi. Ya. Kemudian, segala amal-amal kita itu amal kebaikan dan amal kejahatan akan dikumpul. Dengan kata lain, dengan bahasa mudah, akan dijumlahkan. Dijumlahkan amal kebaikan dan dijumlahkan amal keburukan. Contohnya, jika kita melakukan kebaikan, 100 kebaikan, maka dikumpulkan jumlah yang 100 itu di sebelah kanan. Dan dikumpulkan kejahatan itu di sebelah kiri. Ya. Dan kemudian, dua amal kita ini akan ditimbang. Itu dinamakan mizan. Mizan. Diibaratkan seperti alat penimbang. Baik, kita buka surah Al-Qari'ah. Saya bacakan maksudnya, boleh disimak dalam Quran. Adapun orang yang ringan timbangannya, sedikit kebajikannya, banyak dosanya, maka diamnya dalam neraka. Ya. Ayat ke-6 mengatakan, adapun orang yang berat timbangannya, banyak kebajikannya, maka ia dalam kehidupan yang diredai. Seterusnya ayat yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka arti kata, apabila ditimbang, diletak dalam neraca Allah, dua amal kebaikan ini, maka jika berat yang kebaikan, ringan yang kejahatan, maka kita adalah ahli kebajikan ataupun ahli syurga. Jika berat timbangan kejahatan, ringan timbangan kebaikan, maka kita adalah ahli yang rugi. Orang yang rugi, iaitu ahli neraka. Ini dinamakan proses perjalanan hisab. Iaitu amal kebajikan dan amal kejahatan kita diperincikan, kemudian dikumpulkan, kemudian ditimbang di atas neraca keadilan Allah. Ya, yang diibaratkan seperti neraca timbangan atau pemizan. Maka jika amal kebajikan kita melebihi amal kejahatan, maka kita akan dimasukkan syurga. Allah Ta'ala akan ke dalam syurga. Dan jika berat timbangan kejahatan, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembalasan dari apa yang kita lakukan. Hisab ini dengan terperinci. Segala amal perbuatan kita daripada sebesar-besar dan sehalus-halusnya. Sama ada kita memuji Allah ataupun berselawat atas Nabi ataupun melakukan kemungkaran di atas dunia, semua akan diperincikan. Semua akan diketahui ataupun diperlihatkan kepada kita dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Maka apabila telah diperincikan, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kita sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Ini ketentuan Allah, hak mutlak Allah. Baik. Jadi dengan kata lain, masuknya kita ke dalam syurga ini memang dengan redha Allah. Seperti mana dalam Al-Quran menyebutkan, maksudnya
Allah Taala mengatakan, wahai jiwa yang tenang, ya, diredha dan diredai. Ya. Jadilah kamu akan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Tetapi untuk mendapatkan keridhaan Allah, wajib kita mengerjakan suruh Allah dan meninggalkan tegahnya. Barulah kita dapat redha Allah. Jika kita tidak melakukan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah, kita tidak akan mendapat redha Allah. Bahkan mendapat murka Allah. Jelasnya, apabila kita dihisap, ya, jika amal kejahatan kita melebihi amal kebaikan, maka kita akan dihumbankan ke dalam neraka Allah. Baik. Inilah rahmat Allah yang dinamakan rahmat. Iaitu keadaan Allah, keadilan Allah. Segala amal kita, baik buruk dan jahat, akan dihisap, akan diperincikan, akan diperlihatkan kepada kita. Dengan arti kata, tiada lagi disuruh, tiada lagi disembunyikan. Diperlihatkan satu persatu. Daripada sekecil-kecilnya hinggalah yang sebesar-besarnya. Baik. Apabila dikatakan rahmat, kita tidak boleh lepas daripada memperkatakan tentang tugas dan tanggungjawab Nabi Muhammad. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, boleh semak, tidak kuutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Apakah yang dimaksudkan rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Iaitu baginda mengeluarkan kita daripada kekufuran, kemusyrikan, kekafiran kepada tauhid, kepada Islam, kepada mengenal Allah Ta'ala, kepada mengenal Tuhan yang sebenar-benar adalah Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala itu bukan Tuhan. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang tata cara kehidupan. Berbuat baik sesama manusia dan meninggalkan perbuatan yang jahat, ya, di antara kita. Tetapi hak mutlak ataupun rahmat yang sebenar-benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan bahawa ketika di mahsyar tidak ada pertolongan, tidak ada memberi rahmat, tidak ada syafaat yang sebenar-benarnya, melainkan dengan izin Allah, melainkan hanya bagi Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun, ya, dikatakan tidak memberi perhatian kepada kita di akhirat, di mahsyar, jika kita melanggar perintah Allah. Contohnya, kita tidak memperlihatkan silaturahim ataupun kita menceraikan silaturahim, maka Nabi Muhammad tidak akan memandang kita di mahsyar kelak. Jadi rahmat yang sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala. Baik. Apakah benar dikatakan Nabi Muhammad sebagai pemutus masuk kita ke dalam syurga? Seperti mana yang dikatakan oleh Ar-Raji Hashim. Baik. Kita lihat, apakah yang dikatakan syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan, permohonan pertolongan dari Nabi-Nabi, bahkan khususnya Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala untuk umatnya. Dan Allah Ta'ala memberi keizinan akan permohonan tersebut. Ini dinamakan syafaat. Apakah syafaat Nabi Muhammad? Pertama, syafaat uzma, iaitu syafaat yang terbesar sekali. Iaitu Nabi Muhammad memohon kepada Allah Ta'ala untuk mempercepatkan hisab. Kerana ketika di mahsyar, itulah hari yang paling huru-hara, yang paling menyiksakan. Dikatakan bahawa matahari berada sejengkal di atas kepala. Manusia berada di dalam peluh lautan kepanasan.
Kemudian manusia memohon kepada nabi-nabi untuk memohon kepada Allah Ta'ala untuk mempercepatkan syafaat. Tetapi nabi-nabi, sekalian nabi-nabi enggan. Kerana mereka merasakan mereka telah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Maka, akhirnya, umat ketika itu memohon, berjumpa kepada Nabi Muhammad. Supaya baginda memohon kepada Allah Ta'ala untuk mempercepatkan hisab. Maka Allah Ta'ala memperkenankan untuk disegerakan akan hisab. Yang kedua, syafaat untuk penghuni syurga, iaitu syafaat diberikan agar umat Islam yang beriman dan beramal saleh dapat masuk syurga. Dengan arti kata yang lain, orang yang beriman tetapi amal timbangannya sama berat. Sama berat antara amal kebajikan dan amal kejahatan. Contohnya, 10 amal kebajikan dan 10 amal kejahatan. Maka di sinilah Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Dengan kasih sayangnya kepada umat. Baginda memohon kepada Allah Ta'ala supaya orang ini dimasukkan ke dalam syurga. Dan lagi, Nabi Muhammad memohon kepada Allah Ta'ala, orang yang telah dimasukkan ke dalam syurga ini, dipertingkatkan. Tingkat syurganya. Dipertingkatkan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dan lagi, syafaat untuk meringankan siksa neraka. Orang-orang yang berat timbangan kejahatannya, akan Allah Ta'ala humbankan dalam neraka sebagai balasan kepada kejahatan mereka. Maka Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya kepada umat, memohon kepada Allah Ta'ala supaya diringankan azab mereka ini dalam neraka. Contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad bermohon kepada Allah Ta'ala supaya bapa saudara baginda Abu Talib dikeluarkan dari neraka. Tetapi Allah Ta'ala berkata, tidak boleh. Tidak boleh. Abu Talib tidak boleh dikeluarkan daripada neraka kerana beliau telah tidak mengakui, tidak melapaskan pengakuan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul. Tetapi Allah Ta'ala meringankan siksa Abu Talib. Yang dikatakan bahawa seringan-ringan siksa ahli neraka, itulah siksa Abu Talib. Yang dikenakan kepada Abu Talib. Iaitu dipakaikan kasut di depan neraka. Hingga menggelgak otaknya. Boleh kita faham bahawa Abu Talib tidak dibakar. Tetapi dipakaikan kasut daripada yang diperbuat daripada api neraka. Sehingga menggelgak otaknya. Mendidih otaknya. Inilah seringan-ringan. Yang seringan-ringan siksa yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Talib atas permohonan Nabi Muhammad. Demikianlah tugas ataupun tanggungjawab ataupun syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak sekali-kali Nabi Muhammad itu diberi keizinan untuk menjadi penentu masuk syurga dan masuk neraka. Ataupun boleh kita ibaratkan sebagai penjaga pintu syurga. Tidak sekali-kali. Penjaga pintu syurga adalah malaikat Ridwan. Bukan Nabi Muhammad. Di sinilah kesilapan kita memahami perjalanan hisab. Sehingga kita mengatakan, sehingga kita mengkultuskan Nabi Muhammad sebegitu rupa. Sedangkan tidak ada dijelaskan di dalam hadis ataupun Al-Quran. Setakat yang saya tahu. Jadi, dengan arti kata, rahmat itu pada hakikat sebenar-benarnya adalah dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hanya penyampai kepada kita bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah.
Maka sebab itu Nabi Muhammad dikatakan rahmat bagi sekalian alam. Tetapi bukan pemberi rahmat. Seperti mana saya katakan tadi, Nabi Muhammad tidak sekali-kali diizinkan ataupun permohonan baginda tidak sekali-kali ditunaikan oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan Abu Talib daripada neraka. Jadi hendaklah kita faham akan hakikat ini. Supaya kita tidak tersalah di dalam memahami perjalanan manusia daripada alam kubur hinggalah memasuki syurga Allah Ta'ala ataupun memasuki neraka Allah Ta'ala. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.